Semarakkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Zain Ramadan Anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayo, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100, terima cenderahati sejarah karpet. Wakaf $300, terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam. Wakaf $500, terima cenderahati bantal serta lampu Islamik. Wakaf $1,000, terima cenderahati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Curious pasal di ada episode you cakap lah you bila you start belajar then your circle started to change. I want to ask about that actually. Apa yang membuat you belajar pasal you nak pergi umrah. Then you realise you tak tahu apa-apa. So itu yang buat you start belajar. Betul. Tapi kenapa you nak pergi umrah? Okay, cerita nak pergi umrah ni sebenarnya way before arwah ayah I meninggal pun. Niat I sebenarnya bila I dah cukup rezeki, insyaAllah I nak bawa both my parents pergi umrah. Tapi bila I dah cukup rezeki tu, waktu tu arwah ayah I pula sakit. So dia ada open heart surgery. So I waited for him to sihat. I cakap, okay, I need to bawa dia sebelum apa-apa jadilah. You know, bila dia dah jatuh sakit tu kan, I cakap, tak boleh, ni rezeki dah cukup, I dah ketepikan duit, I nak bawa diorang, I nak bawa diorang. Sekali I pregnant pula. So lepas my father tu dah sihat, I pregnant, then I gave birth. Tu I cakap, okay, ni dah habis pantang, semua dah settle down, my baby ada orang jagakan semua, I nak bawa both my parents. Sekali arwah ayah meninggal. So bila dia meninggal, so the plan macam dah lari lah. Dah lari sikit. Saya cakap, budali hidup selalu planning. So planning dia selalu ada je kan, sangka. So I cakap, okay, maybe tak ada rezeki lah. So tak ada rezeki, I hold. So I dah sibuk dengan kerja, I dah sibuk dengan dunia things, and then I forget about it. How can I forget about it, right? I totally forget about it until mak I pula jatuh sakit. Mak I pula jatuh sakit, dia kena stroke, dia masuk hospital. I was like, Udah Ali, kau ingat niat kau dulu, kau kumpul duit sebab kau nak bawa both your parents. So seorang ayah dah meninggal, then mak kau pula dah masuk hospital, dah terlantar, and you nak, you know, the same thing repeat. Try macam cakap, okay, tak boleh, ni my mom sihat je, I nak bawa dia pula pergi umrah. So that your parents tak pernah pergi umrah? Dah, diorang dah pernah. But kita sebagai anak, you know, macam you kerja, I really want to be there with my parents. I really want to macam hadiahkan diorang. Diorang dah pernah pergi haji dan umrah. Cuma I want to be there with them. Yeah, I want to be there with them. And at the same time, waktu tu juga waktu yang you realise that, you know, you dah tua. I mean, suami I macam tadi Zakia tanya, suami you tak ada tanya-tanya. Din sebenarnya, dia solat, dia jaga solat dia. And my parents-in-law are very strict in terms of agama. Solat and all. Solat and all. So, so dia
jaga solat and all. Tapi isteri dia ni macam not into it. And dia tak pernah paksa. Dia cakap tapi dia tak pernah paksa dan marah. Membuatkan kita sebagai isteri ni lalai, macam slack sangat. You see, ibu dengan ayah aku tak ada force, suami aku pun tak force, you know. Relax lah kan. Macam maybe not the time yet. Maybe tak ada pressure from anywhere lah. No pressure. Nobody pressure you. Nobody at all. Nobody at all. I live in an environment yang tak ada orang paksa. They do their thing and diorang tahu Dali macam mana. Dah cakap tapi degil tak nak buat juga. Nak buat macam mana kan. And they never force me. They never sampai marah, sampai bila you nak taubat, you know. Tak ada. Tak pernah. So, lepas my mom sihat tu, I cakap, I dah niat, okay, ni tak boleh jadi. I really want to plan one day, bawa dia pergi umrah. Together with me, my husband lah. So, tu yang kebetulan pula, waktu tu Carva buat launching. Carva buat launching. Dia macam everything datang secara kebetulan. Okay. So, I datang launching tu, I was the only one rambut hot pink. Macam You tudung pergi ni lah. launch Carva Umrah tu dengan hot pink hair. Wow. Hot pink yang hair. dah translate jadi Sangat hot pink yakin. tudung. Betul, rambut I hot pink. I pergi sana, semua orang dekat situ pakai tudung. And what was I thinking? Darling, kau pergi travel agency yang bawa umrah, ada ustazah, ada ustaz dekat situ and all. Kau datang kau tak terfikir pun nak pakai tudung. Bila kat situ ada ustazah, ada semua selebriti yang kat situ memang diorang dah berhijab. Okay. Jadi diorang datang in tudung lah. So I was the only one yang tak pakai tudung kat situ. So I rasa tak kena Out gaya. of place lah. Very out of place. So I tak kena gaya. I rasa macam kalau ada kain dekat last meja ni macam nak tarik nak pakai. Betul. So bila kita bergambar tu, imagine rambut I di skala I seorang kat situ. So I rasa Faham, betul. segan, I rasa malu sangat. So daripada situ terdetik. Lepas tu bila balik I cerita dengan my husband, is this like a sign, you know? Bila kita dengar cerita waktu tu Ustazah Liana cerita pasal umrah, lepas tu Jai Roza, and then they had partner cerita pasal ni, terus dia tunjukkan visuals and all. Rasa macam you know, you had that niat actually dulu, tapi where did it go? Why you didn't proceed? You see, I cakap dengan my husband, and then my husband cakap, I think it's about time we just go. Because kalau kita tunggu-tunggu, kita tak tahu bila lagi. Kan? We already have the means. Alhamdulillah, you already have the rezeki there. Nak pergi, just go. Kalau kita tunggu lagi, you won't know, you know. Buat sekali macam, okay, you nak bawa ayah you dah tak kesampaian. Buat sekali satu hari, Allah jemput ibu I pula. Terus, I punya niat nak bawa tu, nak be there with them, dah. Terus nanti you rasa that penyesalan kan. Dia cakap, okay, no, let's just go. Pula tu, kan I cakap I sign in July, tapi I pergi in January, right? Throughout the 6 months tu, I tell you, terlalu banyak orang kata tu rezeki yang datang, yang membuatkan, because umrah 11 hari we will be away kan. So waktu tu jugalah the period yang kita nak pergi umrah tu nanti, bila kita tak ada, I dengan my husband tak ada, company kita banyak dapat project. And banyak we had to turn down the project. That is a very big challenge. Exactly. So you imagine as a self-employed, bila you dah dapat job, ini you belum dipat tau. Rezeki tu datang kan, because kalau events, project, orang akan in advance. So each time project tu datang, I tengok, alamak, clash the dates, we are not in Singapore. So I dengan my husband cakap, it's okay, maybe it's a sign, it's, you know, Allah tu nak test. Allah tu nak test, nak tengok macam mana, how greedy we are with rezeki. Allah dah bagi macam gini, kau nak lagi. Walhal kau dah berniat macam gini kan. So we sat down, we talk, dan kita cakap, it's okay dia. I think kita just reject this, it's okay. Mungkin bukan rezeki kita, and it's not small projects it's really big project, like big tender project lah, macam big contract. So kita macam, okay, mungkin memang dah tertulis rezeki kita setakat tu. Projek-projek yang datang waktu kita tak ada ni untuk membuat kebaikan ni, mungkin memang itu bukan rezeki kita already. So we don't think about it, kita just
anggap itu memang bukan rezeki, tolak tepi and be firm. Because umrah tu, kita cuma deposit aja apa. So, we had discussions like, you know, Nak pergi ke? nak tangguh. Bukan nak pergi ke, nak tangguh tak? Nak tangguh tak? How about we tangguh? Because kita cuma bayar deposit je apa, kita tak bayar full. You know, to that extent. Faham? But, you know, we did what we need to do. Kita solat istihara, kita talk among ourselves and all. Kita cakap, no, this is just a test for us. So my husband cakap, it's okay. Kita jangan ambil. We just proceed with our plan. Because we won't know what will happen. So kita dah plan macam gini, we stick to it. We stick to this plan. Kita jangan tukar-tukar lagi. Kita jangan tangguh-tangguh lagi. Which is true enough. You know, bila kita balik, Alhamdulillah, rezeki tu actually Double up yes, ada lah. Dia kalau it's meant for you, it's meant for you. Yes. Dia akan tunggu You you. dah rasa ni lah. You dah rasa how you tolak tepi something. Betul. Because of Allah. You dah janji you nak pergi. You dah niat. You dah book. Betul. You tolak because no, I'm going to do this. I Betul. commit to Allah. I buat. Bila you balik, dia datang balik in many folds. Betul. Alhamdulillah. So ever since then, itulah I cakap bila I balik umrah and benda-benda macam gini datang, ia membuatkan your whole soul and faith revive, membuatkan you lebih percaya, you lebih yakin dengan rezeki tu sebenarnya dah tertulis. Kalau itu memang betul rezeki you, itulah rezeki you. Sebab itulah I cakap, I nikat, okay, I really want to pakai hijab and bertaubat. Because at the end of the day, kalau betul lah dah tak ada rezeki I dalam industri hiburan, it's okay, you know. But I tell you, the moment you pasang niat, the moment I niat macam tu, the moment I cakap, okay, ya Allah, aku serahkan segala urusan aku padamu. And I tell you, it's like... Udah ni. Tengoklah It's tisu like- banyak-banyak tahu kita. tak. I mean, it's true. This is what happens to me. Maybe orang lain Yes. cerita mereka. But I sendiri, itu apalah yang I rasa. Sebab for me, because I dalam industri hiburan ni, from 2006 kan. So it's a big thing for me to actually let go. 2006 dah nak dekat 20 years tau. This Yeah. 2025. Next year dah 2026. Betul. So 20 years. it's really Nak adjust semua a balik huge Betul. thing for me to let go. Sebab tu suami I tanya, are you ready? Are you sure you are ready to let go? Because you are at your peak tau. You are at your peak. You know, dapat job and not all the projects that you do akan nak you berhijab. Like certain dramas probably will require you to remove your hijab. I say, no, I'm not ready. No, I don't want. So I cakap, I believe in my rezeki. Kalau betul dah tak tertulis, dah tak ada rezeki dalam industri hiburan tu, it's okay because there are so many other means for me to cari rezeki. To cari rezeki. Because dalam setiap sujud I tu, I akan doa, I cakap, ya Allah, berikan aku rezeki yang dapat membenarkan aku untuk tetap kekal istiqamah. Rezeki yang penuh barakah. Because bila you dah berumur ni, apa yang you buat, you just want the berkat. You just want it to be full of barakah. Betul. Halal. Ya, Allah Ta'ala buka jalan semua. Betul. So bila you believe in it, insyaAllah, dia akan buka jalan seluas-luasnya untuk you, insyaAllah. So I tak tahulah, but that is what I rasa. Which is true, Alhamdulillah. Contohnya macam hood, tudung. I buka bisnes tu sebab I just thought it's just gonna be a passive, it's just gonna be Side lah, just side lah. just a passion. Sebab I sendiri suka, I nak pakai tudung labu, I nak pakai tudung sarung. So siapa sangka tudung ni actually orang suka sangat sampai hari ni orang nak pakai. Siapa sangka tudung sarung yang Yang dulu old you pernah school, rasa macam yang I rasa tak makcik-makcik tak glamorous is something that I sell and orang nak pakai. It's an achievement. Betul, betul. It's like a milestone for me. You know, benda yang I dulu kutuk, tapi sekarang actually benda tu lah yang
part of your sumber rezeki. You see? It's like, so masya-Allah, Allah tu dengan Atuk kan. sekejap aja benda yang dulu you nampak macam not appealing at all sekarang jadi sumber mata pencarian yang you hargai sangat. And I suka sangat benda tu sekarang. Kalau dulu I rasa macam benda tu hobbit, but sekarang it's my go-to tudung. I suka sangat. I pergi event pun I pakai. Kita actually pernah cakap tau pasal ni. Apa Huda Ali pakai tudung macam macam gini. You know the other one yang you boleh taruh macam ring gitu. The split lah, the split. The split one kan, because it's a very big transition from the cantik detective image of the stylish and all to tudung sarung. Yeah. I mean like ni pada pandangan I, bila I tengok dia, dalam hati I terdetik macam Huda pakai tudung, betul dia pakai tudung. I cakap dalam hati I, dia punya pakai tudung semua longgar. So I mean like betul dia punya transition. I mean like ada orang dia start daripada turban dulu, lepas tu dia tukar yang nampak subang and all that. Tapi dia terus satu kali dia tukar. It's like sekarang kalau I macam my tudung nak kena tutup, kalau tak macam I rasa really exposed. Like I mean at the end of the day you nak cuba sedaya upaya untuk menjadi yang baik, untuk mencari ridha Allah. You nak cuba jauhkan diri you daripada buat apa yang dilarang kan. So kalau you nak buat kebaikan tu, I jenis yang kalau I nak buat sesuatu, I do make sure you do it proper. You jangan buat semangat-semangat, you know, 5 minit, 2 minit, angkat-angkat teh ayam, jangan. I've reached a point whereby if I want to do something, I really have to do it, you know. And I cakap, I nak berubah. And I know masa kita tu bila-bila masa je akan end, you know. You takkan tahu pun pengakhiran you macam mana kan. So I want to be ready. I want to work towards it. Because at the end of the day, dunia ni is temporary kan. Betul. You nak kejar what is Permanent, correct. So I don't want to macam waste my time lagi. Because I rasa macam dah too much time, you know. Allah give me all the rezeki in the world. I travel everywhere, tapi never once I terdetik nak thank him. Sebab tu I rasa macam I takut sangat dengan istidraj Ustazah. Yeah, because I pun tak tahu, but I pernah nampak an influencer sangat kaya raya show off all the luxury and all, then netizen comment, ni istidraj. Waktu tu kita belum tahu lagi kan. You know, jangan sampai macam gini. So I Google, I cakap apa benda ni. So rupanya okay, dah I macam terasa jugalah, walaupun I tak show off, tapi I terasa lah macam Allah tu dah kasih everything, you know, everything is senang for me, macam comfortable for me. Allah tu kasih you anak-anak yang sihat, you know, family, very supportive family, rezeki yang alhamdulillah tak pernah putus. Tapi kenapa benda yang senang yang Allah kata you kena buat, yang wajib tu you tak nak buat, dan you tak buat, you tak usaha pun untuk buat, walhal dia actually dah kasih you everything that you need, tapi dia minta zikir aja, itu pun you tak boleh buat. Itu pun you rasa macam rasa burden. Itu je you dah rasa tersiksa. Why must you be so selfish? I always question myself that. Sebab tu bila I berhijrah tu I cakap, sudahlah Udali, kau dah makin tua, if it's time, it's time. You just work towards it. Yeah. You jangan nak semangat 5 minit, no time already. Really no time already. You tahu tak, I tengok dia macam I takut dia cakap macam tak, tapi dia buat I terkesan sebab I dah banyak kali hold untuk pergi umrah. So bila hari ni you cakap macam gini, I rasa macam I banyak sangat bagi alasan. I datang daripada background madrasah. Sepatutnya benda tu datang daripada, kira macam sepatutnya I dah pergilah. I dah berapa hari ni pun asyik fikir macam sepatutnya aku dah pergi. Macam the whole family tu semua dah pergi. Tapi aku tak pergi-pergi. So bila hari ni, bila you cakap ni, I macam terus macam dah lah, jangan bagi reason. Because all this while I selalu fikir pasal siapa nak jaga anak I Siapa nak jaga anak I. Because I'm supposed to go April tu dah plan.
kita dah plan yang nanti ada helper I jaga, tapi helper I buat hal. So I macam okay, nantilah pergi. Habis I macam keep on macam you cakap what if I bila I sampai sebab I pun banyak dosa. What if I sampai I tak nampak all this buat I takut gila. Tapi bila tadi Ustazah cakap you tepikan semua benda sebab I akan sibuk selalu, sakit pun I akan pergi kerja. So bila you cakap tadi macam letak tepi Allah, nanti Allah akan tolong you, I macam terkesan gila hari ni. I rasa macam terkesan gila. Betul. Orang I pernah dapat nasihat yang kalau kita terkejar-kejarkan dunia ni akan sentiasa lari kan. Tapi kalau kita kejar akhirat tu, dunia tu akan ikut kita. I don't know, is that the right macam mana I somewhat agree with that. I rasa macam okay, I first time pergi umrah 2 years ago lah. First time I pergi umrah 2 years ago. Padahal I dah jadi ustazah dah agak beberapa tahun lah. Jadi bila I cakap dengan orang I tak pernah pergi, orang selalu tak percaya tau. Because I'm ustazah, asal tak pernah pergi. And before I went, I really wanted to go. Tahu macam kenapa orang yang I ajar, I nak jangkit dia. Kenapa orang I ajar cerita tentang Kaabah, Nabi dulu dekat situ kena abuse dekat situ, Nabi tidur dekat Kaabah, ada Zam-Zam. Kita cerita, I draw for people. And then when they go there, they say, Ustazah, I'm here, I'm thinking about all the stories that you tell me. I rasa macam Why not me? Kan? I pun rasa. Saya rasa gitu tau. I always think that is it because I banyak dosa. Same. Sebab tu I belum dapat pergi. Astaghfirullahaladzim. I keep on fikir pasal benda tu juga. I fikir is it because I banyak dosa. Sebab tu I belum pergi. Because I feel like I bukan dari madrasah. I sekolah convent. So my Islamic upbringing is not the conventional way. So I struggled lah. I struggle with my Islamic identity. Sampailah dah besar gini kan, dah tua sikit lah baru macam terima lah. Okay, this is my path and this is what I'm meant to do. Tapi I always think kenapa macam kadang-kadang there was a period of time when I tengah belajar Islam that my parents voice out that kita nak pergi umrah. I didn't want it. I didn't want to go because I rasa I'm not ready. What am I going to do there? I tak boleh appreciate. I was in my teens lah at that time. Lepas tu bila dah 20-an, 30-an, when I start to teach, kan, the more you teach, the more you learn kan. Jadi the more you teach, the more you rasa nak pergi tau. Tapi belum ada rezeki and macam-macam lah like. And then it just got to a point where I question why I haven't go. When will I go? Bila yang I niat nak pergi? Bila yang I akan focus to save money? Like just do it, like you said, just do it. So 2 years ago, I decided that I have to go before I turn 40. Aku ajar-ajar orang kat sini, orang dah pergi, and I feel sad that I haven't go. I envy them, I celebrate them going and all. Tapi kenapa I tak do something to plan to go? I'm just waiting to go. I don't know. I was just waiting to be invited. Tapi I tak, like you, okay, I pay deposit. Ada something lah. Kalau kita niat je kita tak buat pun, it's not really doing anything kan. So from there when I thought like why haven't I gone? I should just do it. I should just set aside the money. I should just tak ketepikan je. Don't even think about it. Just fikir, okay, kita spend for Allah, Allah akan kasih balik. Kita fikir gitu je. And really when I cakap dengan agents macam last minute gila, I tanya, do you still have slot? Kau dah lambat lah kau. Last minute sangat lah. Okay, let me see if we can open up, a few more. Then you have to find people to share with you the room ke apa gitu. And then it just happened lah. It just happened. And once I said okay, I will pay the deposit. I will go. Lepas tu memang betul-betul
betul-betul macam senang. Allah tu permudah. Permudahkan betul. I also have young children. I don't have helper, tapi ada orang jaga. Diaturkan tu cantik je. You know, and then when I went, it really, I think Umrah changed my life. It really changed my life. I tak boleh explain. I don't know how to explain. I really want to rasa benda tu. It's Sebab really tu, unexplainable. It's unexplainable and sebab tu I curious kenapa you nak pergi umrah sedangkan you belum belajar agama at that time you belum belajar agama, you belum kenal you know hijrah tu apa, tudung tu apa, solat pun belum. Betul. Tapi kenapa tiba-tiba nak pergi umrah, like it's a big thing. You know, it's ibadah dia pun macam you're It's always a very big thing in fact. sebab tu I macam kenapa you nak pergi umrah. I feel like it's a big step to begin with. Sebab tu daripada bulan 7 sampai bulan 1 tu, setiap kursus umrah yang ada, I sign up. Setiap kelas yang ada, I pergi. Be it the same asatizah, repeat the same thing, I tetap pergi juga. I tetap attend juga. Sebab I kan cakap, I tak tahu apa-apa. So, I nak betul-betul belajar and I want to be prepared before I depart. I tak nak pergi sana dengan tak ada ilmu langsung. I want to be there and understand fully apa sebenarnya yang kita harus buat dekat sana. Yes, orang kalau cakap pergi kursus umrah tu kan satu kali je ni, I say no. Actually insufficient to me. Kalau untuk macam I yang tak tahu ni, tak boleh. Sebab orang semua tanya, asal kau pergi kos umrah berapa banyak kali kau nak pergi? Like berapa banyak kali you nak attend the same class, you are learning the same thing. No, I'm not learning the same thing. Every single asatizah yang ajar tentang kursus umrah, lain-lain cara. Dan every single lesson, after each lesson, you akan extract different knowledge. Yes. The takeaways are different. The takeaways are different. So, lagi banyak you pergi, lagi banyak you belajar. So, what I did was, I pergi kelas ni, asatizah ni, ustazah ni. Lepas tu, I ambil sikit, I buat my own umrah guidebook. I ambil daripada sini, ambil apa yang I belajar lah. Because I tak boleh. Sebab I tak tahu apa-apa. And I tak nak waste the moment. I tak nak. Because umrah ni bukan holiday. Umrah ni is for us to betul-betul belajar kan. There are things that you need to do and you need to know why you are doing it. Betul. Kalau you setakat buat tanpa mengetahui apa reason behind you buat tu, then macam wasted lah pada I. You dah bayar mahal-mahal, you dah niat nak pergi, you dah travel jauh, you dah tinggalkan anak, you dah tolak job, you know. There are so many sacrifices that you have done to be there. And kalau you pergi tapi you tak ada that knowledge and you are not doing it proper, pada I macam sangat rugi. Pada I rasa macam it's really a waste for you to be there. Because to be in Mekah tu, in Tanah Haram tu, ramai yang nak pergi. Ramai yang sebenarnya dah bersedia nak pergi tapi tak berkesempatan. So bila kita dah dapat peluang untuk pergi tu, make sure kita belajar lah. Sebab tu I pergi course semua. I tengok YouTube. You boleh tanyalah Karva, setiap diorang punya group Departure punya manasik umrah I akan attend. Walaupun that is not my group. But I'm It's so very thankful helpful also. lah. It's beneficial lah. It is. Just go different. Sampai nak pergi. Belajar je. Yeah, just pergi. Then you will learn. And on top of that, I ambil lah kelas solat. I belajar kelas solat. Different classes lah. Yeah. Because at the end of the day, I rasa the most important thing yang I nak kena work on myself is my solat. Because the moment I think kalau jaga I punya solat, everything will fall into place. Because you dah ada that guilt in you kan. So insyaAllah dia akan sempurna. I pun takut nak cakap sebenarnya. I takut nak cakap. But insyaAllah lah, hopefully it stays like this. InsyaAllah. Yeah, I think to start hijrah tu is one thing lah. Macam kita nak berubah is one thing. Tapi nak stay on the path tu is another nak kekal thing. istiqamah tu sebenarnya susah. Nak pakai hijab senang ustazah. Tapi nak kekal ujian dia akan keep on mendatang. Dia akan keep on, you know, like you say, sometimes certain jobs, you know, certain image, they don't want you to dress like this, they want you to dress like this. Ini semua akan
menguji your Sangat. sincerity kan. Sangat. Nak jaga kita punya tingkah laku sopan kat luar ni semua pun lain satu. Ya. Pada I tu ada struggle jugalah for me. Ya. Tapi Zakia pun alhamdulillah dia dah macam dia semakin we went to your event the most recent one and then really Zakia terdetik. Terdetik pakai baju modest wear. From there, you know. I have never beli oversized baju before. Because I find that I will look very big. Macam I akan cakap, aku dah lah badan besar. Tapi kau suruh pakai oversized, I will look macam really big. Frumpy. Sekali bila the first baju that kasih I terdetik modest wear ni is your first baju that you give me. The black colour baju tau. So I The chef pakai one. the chef one. So I pakai dengan seluar jeans baggy tau. Lepas tu I keluar, I tanya my husband, I cakap, you rasa okey tak I pakai gini? Dia macam, you tak pernah pakai baju macam gini, oversize ni. Tapi I rasa macam okey lah. It's classy. So I cakap, oh okay. So dia dah approve. Next you punya event, terus borong macam-macam. Masya Allah, different vendors punya baju. This is one of them, right? Yeah, this is one of In fact, them. bila you dah pakai macam ni, if you want to go back, I mean for me lah, kalau I nak go back to what I used to wear, I rasa macam tak selesa. Tak selesa. Kalau I buat event pun, kalau stylist kasih I baju yang macam body fit, I rasa sangat tak selesa. I cannot move freely, Yeah, you know, I like tak you nak boleh. kena suck in everything It's not macam about jaga. sakit, I rasa macam togel. I rasa macam togel. I cannot. So I don't know how to wear body fit baju anymore. Masya Allah, this is the kemanisan berhijrah tau sebenarnya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Yeah. But yeah, macam recently I did Gelang punya light up. So stylist dia, bukan salah stylist lah, but stylist tu buat cantik baju dia. Kebaya, bukan kebaya, kebarung Dia Kebarung. balik, Kebaya Macam panjang. ada cutting dia baju sikit kurung lah, baju Ah. kurung. Tapi dia actually ada body shape and it's Yeah. songket and it's tight. So macam, I cakap, boleh tak macam tutup I punya Depan. depan. Sebab I rasa macam terlalu expose. Macam I dah lama tak pakai macam gitu kan. So macam I cakap, boleh tak tutup? Dia kata, tapi naikkan sikit lah sebab nampak Design. macam, Design. kan. Tapi bila tengah host tu, I tetap tarik selendang. Cover, Sebab I cover. rasa, because bila kita nak kerja, we need to be comfortable. And if I don't feel comfortable, I cannot perform. Betul. I cannot perform. So macam, yeah. But I tak boleh salahkan stylist lah because it's you. Yes, And that's work. And that is my struggle. Sebab I masih lagi bekerja kan, and I need to work very closely with stylists and all, and they have their own styling, but kita tahu kita pakai macam gini. So sebab tu tu antara ujian dia lah, sama ada you nak buat tapi you macam gitu. Tapi pada I macam walau macam mana pun you nak lost touch totally dengan industri pun susah. Because that is apa yang you bina It's your selama ni. passion. Yeah, it's already part of you. So Correct. tapi to be honest, I dah banyak reject job. I dah banyak tolak sebab I rasa tak selesa, especially dramas. I don't know how to act ready in tudung. Can you imagine drama you tengah scene tidur kat atas katil. Tidur You dengan nak buat tudung. macam mana? Tidur dengan tudung. Takkan tidur dengan tudung Macam kan? mana Tak lah. tak realistic. Tak realistic, right? But there are some actresses yang don't mind taking it off lah. Tapi Ada for pakai me, I macam belum. inner. Ada pakai inner. Lepas tu macam taruh bantal lah kat tengah ke apa kalau scene kat katil tu lah. Tapi I tak It's very comfortable. So comfortable. daripada I rasa tak selesa dan I menyusahkan the whole production team, I cakap lebih baik, okay, maybe this rezeki is not meant for me already. So I cakap, okay, it's okay. Sadaqallahul azim. but it's betul lah, interesting. It's very interesting that daripada dia buat event biasa membuatkan, kalau Zakia dah boleh fikir macam gitu pasal nak pakai modestly kan. Imagine ada lagi berapa ramai. Sebab I remember the first event bila Zakia try baju, I tak boleh lah pakai baju macam ni, baju you tu lah. Because bukan I sebab pakai macam pada dia, sexy ke apa tau. nanti dia nampak lagi besar. I suka pakai baju yang betul-betul genap. Macam bukan kata fit tapi dia ada potongan macam peplum ke apa. Jadi I macam nampak okay lah sikit, tak bulky Pasal tau. you tinggi besar. Jadi bila diorang macam actually kena macam betul ke? Then slowly. Then kadang-kadang sekarang I selang-seli lah. Kadang pakai yang modest, kadang pakai baju yang biasa yang I ada lah. Tapi bukanlah macam ketat ke apa. Dia macam relax-relax juga. Tapi I try. Yes. Alhamdulillah. It's like, it's to me right.
seeing the changes and the progress of people who come to my class lah. Macam Zakia dah datang like a few years already. Yeah, a few years. Betul. Yeah. I actually belajar agama daripada ustazah punya husband. Starting from there first. As a couple. Not me. Yeah. Yeah. So kita jumpa kat tempat kerja I. Lepas tu the husband say, my wife buat kelas Muslimah. Terus I pergi seorang. The husband I cakap, habis you dah pergi seorang, I dah tak payah pergi lah kira. Time tu Nur Insan terus lah. Nurinsan all the way. Yeah, all the way. Yes. So pergilah Nur Insan. I would love to. Personally, I would love to. Bila dah tengok tempat ni, actually, Masya Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. One day mana tahu Yeah. I macam you mentioned about changing your circle kan. How do you change your circle? I tak change my circle, but it just happened to change. Sebab bila kita nak pergi belajar tu, kalau kita ajak kawan-kawan, kalau kawan-kawan tak nak pergi ataupun bagi alasan aja cakap oh tak boleh ni, kita tak boleh paksa kan. So I happen to Fiza O. So Fiza O antara salah seorang I panggil Fiza my Jannah sister, because bila I first pergi kelas tu actually pergi dengan dia. I cakap dengan, because masa I pergi kursus opening Carva tu, Fiza ada kat situ. So I cakap dengan Fiza nak temankan tak aku pergi kos umrah, sebab dia dah pergi umrah dulu. So I banyak tanya advice daripada dia, terus dia dah banyak cerita. Terus bila I tanya dia whether nak pergi kursus umrah, dia straight away cakap, jom, boleh aku temankan kau. Terus macam, baiknya dia ni, dia nak pergi. Actually. Padahal she doesn't Dia dah need pandai pun, lah sebab dia dah pergi. Betul. And dia belum nak pergi lagi pun. So she accompanied me throughout the company. Dia belajar. Lepas tu daripada situ dia cakap, udah, kalau kau nak pergi apa-apa kelas lain, kau ajak je aku. It's really secara kebetulan. I dulu dengan Fiza pun tak rapat actually. But we only got closer bila I start to go for classes. Ever since then, I dah tak bother asking my friends anymore. But I ask her along. So along the way, bila kita dah pergi kelas tu, kita dah berkenalan dengan lebih ramai kenalan yang ada dekat dalam kelas tu. You dah buat kawan apa? Betul. Dan secara tak semula jadi, you will form another circle of friend. Betul. Another circle of friend yang sama objektif yang sama, arah tuju, yang nak menuju ke arah yang sama dengan Supportive. you. Very supportive. So lebih senang lah. So macam you dah start to connect. Okay, hari ni ada kelas ni. You know, nanti sesama sendiri. Walaupun I tak kenal some of them, nanti they will just forward me. Hari ni ada kelas Ustazah ni dekat masjid ni. You know, ada Ustazah Syamim ke dekat Al-Falah. Nak pergi tak? Terus macam, jom. You know, that kind of things. It all happen secara tak semula jadi. Bukan I yang tukar I punya circle Bukan of you friend. cari macam cari build yourself. It just happen It that just one happen. after another orang dia pun datang to fill up that. Betul. And bukan itu saja. Dan kenalan yang I dah lama tak jumpa zaman poli dulu, tiba-tiba datang, Huda, dia pun rupanya baru berhijrah. Dia dah mula pergi classes. So kita dah mula rapat balik pula. Reconnect balik lah. Reconnect balik. So it's just so amazing, you know. You tak tukar pun, you tak ada niat pun nak tukar your circle of friends, but it just happen secara tak sengaja. Betul. Kawan-kawan you yang tak nak pergi kelas dengan you, atau diorang sibuk, atau diorang tak meluangkan masa untuk pergi tu, lama-lama dia macam terjauh. Yang kawan-kawan yang selalu pergi ni, yang hari-hari you berbual ni, yang rancakkan group chat tu, jadi you macam Tak pergi lah. Tak pergi pun you rasa macam alamak. Kadang-kadang macam betul. Kan? Yes. So macam kita dulu tak pandai kan. So kalau nak pergi seorang-seorang tu rasa segan. Yelah, So macam awkward nak lah. kena ada kawan. Teman. So I think the catalyst there is Fiza lah untuk I lah. And dia juga antaranya yang ajak I macam, you know, actually you nak solat, kat mana-mana you boleh solat. Macam after this particular class ni, kita waktu tu dekat Al-Falah. Lepas tu kita pergi makan dekat Ion Orchard. Terus dah masuk waktu asar tau. So nak pergi jalan balik, macam kita in the middle of tengah makan, tengah duduk-duduk, tengah discuss. Terus Fiza kata, Udah, actually kau masih duduk kan? Masih? See, kau dah pakai tudung, you are already ready to solat. Jom lah kita solat kat tepi tu je. So dia bawa I tak pernah umur solat dekat Ion. Mungkin tak ada orang tahu. Dekat tepi you nak naik ke dia punya sky park tu, lift tu, ada macam big area kosong kat situ. Dia kata, solat je kat sini. And kebetulan I memang bawa sejadah. So I just solat there. So bila I tengah solat tu, dalam hati I macam,
actually it's so simple, you know. That's why Allah tu suruh pakai modestly. Because when you wear modestly, you are so ready to solat anytime. solat anytime and anywhere. There's no reason for you to cakap, leceh lah, nak Tak ada kena hand socks lah, tak tak ada ada hand stokin socks lah. lah. Leceh lah, nak kena pakai telekong lah, nak kena bawa telekong lah. Actually, if you are already ready like that, you can just solat anytime. So macam bila I tengah solat tu actually memang tak khusyuk lah, sebab I sendiri tengah in disbelief sebab aku tengah solat dekat Ion. Dekat Ion, and yeah, it was my first time. So I rasa macam thankful sangat. Cakap dengan Fiza, thank you kau sebenarnya dah ajar aku macam, you know, you dah tunjukkan something else, you know. Really change my belief lah. So ever since then I cakap, ni kalau aku berhijrah, actually Allah tu kata simple aja. There's always a reason why dia suruh you buat ni. There's always a reason why dia suruh you buat tu, right? So bila, that's why I punya pakaian dah tukar lah. Macam ni je. Loose sikit. Loose. So I pakai socks. So if I nak, kalau I dah ada wuduk tu, I can just solat anywhere. I tak payah nak cari musola or what. As long as I rasa tempat tu okay untuk I solat, I can just perform. Sebab kan I cakap kan, dulu macam I tak solat, I rasa guilty sangat. Habis sekarang bila I dah kalau boleh tu jaga solat 5 waktu tu kan, bila dah masuk waktu tapi you belum nak solat, you rasa macam sangat guilty. Especially bila you tengah shoot tu kan. Betul. You rasa macam, alamak, nak kena, nanti kalau aku dah lepas waktu ni aku nak kena kadak macam you kata lah. I berat. pernah I shoot 1 hari suntuk balik, macam I kena solat tarawih. Betul, penat. Bila dah kadat dah macam malas gila nak sembahyang. Dan bila you buat pun nanti you buat because you dah penat. You just buat. Baca cepat-cepat. Cepat-cepat. You at least baca cepat-cepat. I ada Al-Fatihah je. Al-Fatihah je. Dah lah cukup. Kadang-kadang memang dah buat je lah. Dah. So macam dah tak lepas best tu. lah, because you are doing it. Just to get it Yeah. over and done. Dah tak best. Kadang-kadang ada perasaan macam tu juga bila kita terlalu penat. Just Nikmat get tu it dah tak over ada. and done with. Those are the little challenges lah kadang-kadang. Dia punya tips is lepas cuci makeup, cuci muka, jangan duduk kat katil. Jangan duduk. You Straight terus away. ambil with telekong. You But ever duduk. since, I cuma satu kali je. Ever since then, I told myself, no. I cannot do this. I cannot tunggu. I tahan. Solat. Tak solat. Lepas tu kadak semua. Satu hari. Tak boleh. It's so Leceh lah. tiring. So macam mana pun, I akan make sure I try my best. Ataupun Sudahlah settlekan lah. settlekan. Biar cepat-cepat. At least kalau nak kadak pun mungkin Maghrib, Isyak je lah. Jangan sampai Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Collab. Kadang-kadang sembahyang kita collab kan. Ujung-ujung 4 in collab. 1. Tak, Ustazah, dia ambil ujung waktu dengan awal waktu ni kita collab. I nak tanya Ustazah, macam mana Ustazah kalau macam gitu? Boleh Ustazah kalau I tanya? Apa? Tanya apa? Contohnya macam kita lah. Macam kita ada shoot 1 hari suntuk kan. So kita jaga wuduk tu. Daripada kita keluar lepas subuh tu, kita jaga wuduk kadang-kadang sampai asar Ustazah. Agak-agak tu valid ke? Dia tak rasa nak buang air kecil. Tak, I tahan. I tak tahan, tak jangan. minum. Tak makan. Tak, sebab kita tak nak rasa bersalah. Sebab bila kita syuting, makeup artist dah make up kan. Semua dah buat dah rambut. cuci. Habis nanti kalau dah cuci, diorang nak kena redo. Then Takes kita a macam, lot of time. Takes a lot of time. Lepas tu nanti I akan mengganggu semua. Lepas tu kalau kita tengah recording, lepas tu I cakap, sorry I need to break for solat. I rasa bersalah. Tapi at the same time, I nak laksanakan tanggungjawab. So I don't know. Those are the challenges yang I rasa susah. So kalau macam dalam situation macam itu, Ustazah, what is Okay, actually the right memang thing to boleh tahan wuduk. Kalau orang tu tak ada buat apa-apa yang membatalkan wuduk dia tak batal lah. Especially if you yakin you tak kentut, you tak pergi toilet, you yakin memang the wuduk is still there. So memang ada orang because of work they have to wear makeup. They don't have time untuk ambil wuduk ni semua kan, tapi nak solat juga. Memang orang simpan wuduk. And it's okay. Memang boleh. Dia tak adalah macam cannot be counted lah daripada subuh, mana ada. Dia memang asalkan tak ada benda yang membatalkan, dia tak batal. Dia tak batal. Yes, but I feel like, I hope that in the future more people in the industry who are already starting to solat, who are starting to practice make it normal lah, macam take 5 sekejap kalau orang boleh take 5 pergi toilet, takkan kita tak boleh take 5 solat, especially if you are ready, dah ada wuduk kan, sekejap aja. You know,
So dengan diorang punya adjust ni movekan sikit pun dah take 5 minutes. You solat, you come back pun just nice. So I feel like I hope that ada brothers and sisters lah dalam the industry who do a lot of shooting and it does take a lot of time. Makeup dia macam bertepek. Memang tak mudah untuk stop and redo everything. But I hope that there will be more people who solat so that it becomes normal lah. Macam macam toilet sekejap kita tak tahan lah. Ini pun kita tak boleh tak buat. So actually I rasa boleh, cuma it's just the culture yang tak, macam Ustazah kata, tak terbiasa ataupun tak dibiasakan, membuatkan kita rasa guilty. Yes, kita pula yang rasa, kita yang nak buat tu, kita yang rasa kita menyusahkan orang. Kita take their time, we inconvenience people. But it should not be that feeling lah actually kan. It shouldn't Maybe be. It's just me. I pula kadang-kadang kan, sorry to interrupt, I rasa macam I nak buat, kadang-kadang orang lain tu tak buat kan. Habis I rasa macam I ni nak action bagus. I rasa macam adakah aku ni nak nampakkan orang yang aku action bagus, actually, aku macam bahasakan orang tak sembahyang, aku cahaya. Kadang-kadang I ada fikir macam itu tau. Betul. Sebab tu bila kita on set, kita rasa macam diam-diam je lah. Diam-diam je. Sanggup balik. Betul. Jadi macam betul je benda. Nak bahasakan aku lah ni. Aku macam tak sembahyang. I rasa lagi-lagi I yang baru berhijrah kan. Kalau kita macam macam nak solat kan, nanti macam relax lah, you baru berhijrah nak tunjukkan. I takut that perception. But then again, whatever you do kan is between you and him kan. Mungkin kita pun salah. Kita dah judge orang ingat macam itu betul. actually. That's true. I mean, kita human lah. We will have this type of feelings macam ada macam FOMO lain, peer pressure pun lain juga. So I mean, nanti hari raya pun sama jugalah, kita pergi rumah orang kalau tak offer solat tu, kita nak solat pun rasa macam tak apalah, kita keluar cepat pergi masjid. You know, sometimes we feel like that because kita tak tahu orang punya lifestyle macam mana. We don't want to be like imposing. Kadang-kadang even for my family also, kadang-kadang kita tengok macam tuan rumah macam relax je, tak ada pause for maghrib especially. Kita gerak cepat lah, then we go and solat somewhere else. Itu dari dulu lah. Dia jalan terus saja. Kadang kita takut sound orang sekali, orang tu memang tak sembahyang. Lepas tu dia cari sejadah korek dalam store semua. Kita pun tak nak malukan orang. Betul. So I feel like this is something that I rasa kita hidup di dalam masyarakat yang macam gini memang challenge untuk kita, ujian untuk kita, struggle untuk kita. Tapi the more struggle, the more pahala lah. I feel like insyaAllah. The more struggle, the more pahala. And pada orang lain duduk kat sini susah lah nak solat, tak ada musola, tak ada tempat uduk, tak ada tu, tak ada ni. You feel like rugi lah korang duduk kat tempat macam ini. Duduk tempat lain lagi easy to solat, you know, easy for Muslim practice. Tapi I feel like we are put here for a reason. Allah nak taruh kita kat sini. Kita ada kesusahan kita untuk memperjuangkan cara hidup kita yang kita make decision ni. Pahala dia pun berganda. So insyaAllah lah kita teruskan no matter how difficult. And sometimes we will fall. We will lupa, kita leka atau kita malu dengan orang. Tapi kita just like you say lah, pray that semua benda diberkati and Allah tolong kita untuk do it for him lah. One day that we tak heran lah orang nak fikir kita apa, kita just macam boleh macam dengan baik macam sekejap je nak solat, macam dengan cara baik, jadi orang pun tak rasa macam je. Actually tu macam parents kita. Parents kita dah tahap level dah tak judge siapa-siapa. Aku Thomas sembahyang terus pergi. Saja je. Terus. Kau tak sembahyang? Ambil kerusi orang sembahyang je. I guilty sebab dulu orang kalau datang rumah I love to host people. Tapi bila orang nak solat, because rumah I mungkin I tak sediakan like ruang solat, so diorang nak kena macam solat at macam bilik tidur So bila I dah berhijrah ni, bila I tahu the importance of solat, I siapkan ruang, you know, Selesakan, selesa. Jadi orang kalau nak solat tu senang dah ada ruang tu, you know. Buat event pun sama. Very naughty Udali dulu. Bila kita buat event, I used to buat event dekat Malay Heritage Centre. Malay Heritage Centre is betul-betul sebelah Masjid Sultan kan. So bulan puasa, waktu tu memang I belum solat lagi. So bila orang datang dekat I tanya, dekat sini tak ada musola ke?
si Huda Ali ni cakap, masjid dekat sebelah je. Kenapa kita nak kena siapkan musola? Boleh pergi masjid apa solat. Waktu tu, I tak terfikir tau. Tapi bila I dah sendiri pentingkan solat tu, baru I faham kenapa orang-orang ni dulu tanya musola. Sebab bila kita tengah buat event tu, bila kita tengah sibuk nak man the booth, tengah sibuk nak layan customer dan sebagainya, kita nak jalankan tanggungjawab kita secepatnya. Pada masa yang sama, kita pun nak jalankan tugas kita lah kan. So the hassle of walking, walaupun masjid tu kat sebelah, nak walk tu je, it takes time. Barulah sekarang I faham yang dulu ni. Sebab tu sekarang kalau event under lalu lalang ataupun HUT, I akan sediakan musola. Yes. Dulu I tak pernah pun. I rasa macam masjid kat sebelah je apa? Kenapa nak kena susah-susah siapkan musola? I sampai question, kenapa makcik ni nak solat dekat fountain ni? Boleh pergi masjid kat sebelah je apa? Makcik nak view. Solat dengan view. Kenapa solat dekat tengah-tengah orang ramai ni when masjid is just beside you? Then I faham. Sekarang baru I faham. After so long. Allah Ta'ala taruh you kat mana? Semayang kat Ion. Macam mana? Macam solat kat fountain kau ketawa kan? Kan kau solat dekat sebelah lift. But dulu memang betul lah I cakap. Bila kita cetek ilmu, kita tak tahu kan. We start to question all this. Macam, apa ni? Macam, macam kat sebelah kau nak musola lah, nak ni, nak. So pampered. I sampai cakap, when need to be so pampered? No, masjid lagi. Masjid Sultan lagi kat sebelah. Kenapa? The hassle lah nak buat musola. But sekarang baru kita faham kepentingannya. Memanglah, actually solat dekat mana-mana pun boleh. Tapi kalau kita sediakan kemudahan tu untuk orang, kita pun tumpah dapat pahala kan. Waktu dulu kita tak terfikir ni semua Ustazah. Selesa. Memang. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, it was a very very good sharing. Yes, sangat. Suka, happy, amazed, Nangis. cerita pasal umrah masing-masing. Wow. Interesting. I hope that one day I pun boleh cerita umrah. InsyaAllah. Amin. Okay, thank you Huda. Thank you so much. Thank you so Kita macam last minute panggil you pun you macam okay. Problem. Minta maaf tadi macam hujan dia macam kalau dah nangis sekali tak tahu nak dia berbual apa bila dia dah nangis. I rasa sisters yang dengar semua hujan sekali sama-sama dengan you. Lagi di bulan puasa ni. Habis lah. Lunchtime semua dengan tisu semua habis. I cuma kongsi I punya pengalaman je lah. I hope orang tak judge. I hope I tak tersalah cakap. Dan I really hope my sharing dapat membantu orang-orang yang used to be, like me dulu. Hopefully lah insyaAllah. We inspire one another. Untuk nak kita belajar. Kita mendoakan juga untuk Huda Ali and also untuk kita-kita ni untuk Zakia, untuk Suria, untuk Ustazah Charity juga, that kita semua on the path. Istiqamah. Because kita semua manusia. We all have kita punya own challenges and whispers. Nanti dah hari raya syaitan pun dah keluar, dia pun dah huri-huri sekali dengan kita. Kita tak boleh lari daripada syaitan ni, rojim ni semua. So kita kena saling mendoakan. And I hold on to something yang Zakia cakap tau. Actually ni macam kata-kata hikmah Zakia lah. Zakia dah boleh buat buku. Zakia kata, jadilah wanita yang membangunkan wanita lain sama-sama. So kita sama-sama lah kita nak akhirat, kita pun nak dunia. So kita support one another, events, baju, hijrah stories, kelas nak belajar kat mana, semua kita kongsikan. Jangan lokek lah. Rezeki tu di mana-mana, untuk siapa tak akan salah alamat. So kita jangan takut lah kita kehilangan rezeki ke, kita kurang ilmu, kalau kita kongsi ke, semua Allah dah tetapkan untuk kita exactly where it's supposed to go. Kita tinggal terima sahaja. Dan semoga kita hati terbuka untuk terima dan nampak hidayah. Apabila Allah present that hidayah to us, we see it and we accept it with our hearts. So thank you again Huda Ali, and kita harap this is not the last time we will be meeting you, working with you, talking to you, insyaAllah. And many more. Macam I dengar-dengar ada banyak lagi plan-plan Huda Ali untuk teruskan the hijrah ni, bukan macam stop here but insyaAllah to expand and insyaAllah.